Korang boleh cuba tukar dia punya LCD saja guys. Macam tadi dia problem dia blurry sikit dia punya screen dia. Alright, hari ni kita ada satu model C-Class 204 datang. Kita ada masalah dengan dia punya screen meter dia ada blur sikit, tapi kita dah settlekan masalah dia. Okay, apa yang specialnya? First kali, meter dia dah lain guys. Meter dia dah tukar lain baru. And then dia install CarPlay untuk buat 360 camera. Meter dia pun dah cantik, dah tak ada masalah blurry tu. Apa best ni kalau kau tukar meter ni seketut, korang akan dapat animation macam ni guys. Korang tekan button ni lama-lama, dia akan keluar animation yang lain guys. Dia ada macam-macam design dekat meter ni. Ada juga design lain. Dia colour putih pula. Function dia banyak guys. So korang boleh tukar lah. Kalau saya RAM jadi macam ni lah. Tapi kalau korang tak nak tukar meter sebiji macam ni, korang boleh cuba tukar dia punya LCD saja guys. Macam tadi dia problem dia blurry sikit dia punya screen dia. Dia datang dia tukar sebiji terus, seketut terus meter dia tukar. So kepada korang semua, mana-mana yang nak cari barang-barang C-Class ataupun tak kisah apa model, korang boleh terus PM kita. FL, ciao.